Okey, penonton, kita nak mendalami tentang wakaf Syomi ataupun wakaf pendidikan Sri Syomi. Saya bersama dengan dutanya iaitu Ustaz Fazrul Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kita nak berbicara tentang sekolah Islam Mesra OKU ni kan. Apa yang ialah sebagai mukadimah kan Ustaz sebagai dutanya, apa yang menyentuh hati Ustaz bila kita tahu perlunya ada usaha untuk menyantuni keperluan anak autism OKU ni kan dalam mendapatkan pendidikan mereka lah, untuk mereka. Terima kasih Hadi. Sebenarnya saya terlibat dengan Syomi ini, sekolah rendah Islam ini kerana terpanggil untuk memperjuangkan asasnya bab pendidikan. Asasnya pendidikan, dan ada yang kata Syomi ni hanya untuk yang ada OKU autism ke? Bukan. Ini namanya sekolah biasa ya, namun mesra OKU. Sekolah pelajar biasa pun masuk ya, tapi mesra OKU ni maksudnya ialah kita tidak boleh meninggalkan kepada anak-anak yang mungkin ada keperluan khas, lantaran kadang-kadang zaman dahulu ya, orang mak ayah ni dia simpan kan, dia malu dia simpan, padahal sebenarnya tidak ada isu pun kerana ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anak ini jika diberi peluang pendidikan, kalau pernah tengok bagaimana Syekh Musyari Al-Afasi kan, kalau dia bersama dengan kumpulan pelajar yang hafaz tapi bisu kan, jadi dengan begitu sahaja. Jadi perkara-perkara ini, pendedahan tentang Islam, tentang Quran pada anak-anak ini, mereka masih lagi ada hak dan peluang, dan inilah Sri Syomi yang saya ingin bersama tuan-tuan semua yang hadir pada hari inilah. Ya, dan kita tahu ya, mereka anak-anak ni pun walaupun mereka berstatus OKU, berkeperluan khas, tapi mereka juga ada hak untuk dapat pendidikan kan. Betul. Dan mengapa Ustaz lihat pembinaan pusat autism dan sekolah inklusif wakaf Syomi ni pentinglah untuk masyarakat Islam sekarang ni kan? Ya, disebabkan apabila kita menyokong pendidikan yang baik ya, apabila guru beri perhatian kepada pelbagai tahap pelajar, sama ada OKU ataupun kadang-kadang bukan OKU sahaja, tetapi kalau katakan ada anak yang anak kita 5-6 orang pun ada yang cepat lambat. Kalau katakan kita dapat memperjuangkan pendidikan terbaik bagi anak kita dan anak orang lain, akhirnya masyarakat dipenuhi dengan anak generasi yang baik, maka ini pahala yang berpanjangan. Mungkinlah kalau katakan saya sendiri nak bina sekolah tak mampu kan. Jadi dengan saya bersama dengan Syomi ini, harapnya pada semua yang menonton pada hari ini dapat bersama, kita dapat membina apa yang dinamakan dalam hadis sedekatun jariah, sedekah yang berpanjangan pahala. Subhanallah. Dan apa yang kita nak lakukan hari ini adalah lebih kepada konsep wakaf yang mana macam mana Ustaz lihat konsep wakaf ni, jadikan sumbangan ni sebagai bukan sekadar bantuan sekali tapi dia berpanjangan lah. Ya, sebenarnya bila saya perhatikan, kalau ada pergi ke Mekah kan, kalau pergi Masjidil Haram ke Masjid Nabawi, tak ada tabung kan. Betul? Tak ada tabung kan. Pasal apa? Pasal orang Arab ini salah satu sifatnya ialah dia bab yang derma sekali tu, dia tak berapa gemar sangat. Dia suka wakaf. I see. Sedekatun jariah itu bukan sekadar sedekah, sedekatun jariah. Sedekah yang pahalanya berpanjangan. Jadi kalau dia tengok dia derma RM1, hari ni katakanlah ada RM1 ataupun ada RM10 kan. Hari Jumaat kan, katakan bulan Rejab. Saya nak bagi pada sedekah ke sedekah jariah. Kalau orang Arab, dia akan pilih sedekah jariah. Pasal dia nak pahala yang panjang. Jadi dia akan sedekah jariah. Ini beza dengan sedekah kan. Jadi dia kena tengok projek apa. Dia bukannya orang minta derma ada tabung bukan. Dia tengok ini sampai ke mana. Kalau sekadar untuk jangka masa pendek, dia mungkin pilih yang jangka masa panjang. Dan itu sebabnya mengapa kita memperkenalkan wakaf ini, kerana bayangkan kalau ada RM10, RM100 dimasukkan hari ini, tapi projek ini sampai kita target 3 tahun siap bangunan ini, dan boleh dimanfaatkan sampai 30-50 tahun. Maksudnya RM10, RM100 itu kalau sekali. Maksudnya kalau kita banyak ruang kita sokong, pahala yang berpanjangan. Dan ini kegemaran orang Arab yang harapnya juga menjadi kegemaran kita lah. Jangan simply ambil RM10 letak sahaja. Orang Islam akan memikirkan pahala yang panjang. Ya. Ustaz, mungkin sedikit latar belakang tentang projek ni kan, sebab difahamkan ada kerjasama dengan Maidam, dan di lokasi ni di mana Ustaz? Lokasi di Terengganu, ya. Dan ada yang tanya mengapa di Terengganu kan. Kita mulakan dulu di Terengganu kerana kita bekerjasama dengan Maidam, Majlis Agama di Terengganu, kerana kita inginkan credibility
Kan pasal isu wakaf ini ialah dia mesti diuruskan dengan betul-betul transparent, saksama dengan mematuhi peraturan, dan kita nak pastikan bahawa kalau apa-apa berlaku kepada bangunan ini, tanah ini, maka ia diuruskan oleh majlis agama. Jadi tidaklah kalau orang ni meninggal, founder meninggal apa sebagainya, habis gitu sahaja, dan perjuangan ini tak diteruskan, tak naklah pahala kita berhenti di tengah jalan. Betul? Kan. Kan jadi terbengkalai belakang, tak berterusan jadi ni nanti kan. Auzubillah. Ustaz, difahamkan fasa 1 projek ni perlukan 4.5 juta. Dan macam mana orang, para penonton yang dermawan yang boleh support? Ya, saya menyeru kepada semua yang hadir untuk menyokong fasa pertama ini, 4.5 juta ini untuk membina bangunan. Ya, sebenarnya tanah diwakafkan, pada tanah yang dibekalkan, yang diwakafkan ini dia dah beratus tahun tanah dia itu. Baru nak dibangunkan, dan alhamdulillah dapat peluang oleh Syomi untuk dibangunkan. Dan apa yang boleh dibuat pada tuan-tuan perempuan sekalian, boleh menyumbang pada nombor tertera, ada QR code yang akan disertakan, ataupun ada yang kata bahawa saya ni ada rumah, saya ni ada tanah di tempat lain, ataupun ada aset-aset yang saya ingin cairkan dan masukkan ke dalam wakaf Syomi, amat-amat dialukan, kerana seperti mana yang saya kongsikan tadi lah, ya, orang Arab ni antaranya dia kedekut sikit bab duit, tetapi bila dia cakap bahawa saya nak wakafkan, kalau dalam hadis saya cek balik, kalau kita derma wakaf terutamanya dengan niat untuk orang yang disayangi, mak ke, dalam hadis ada yang sahabat dia niatkan untuk mak dia, maka Rasulullah kata bahawa pahala ni akan sampai. Jadi kita kena, kalau kita sayang sangat kepada orang yang ada dalam keluarga kita yang masih hidup, yang telah meninggal dunia, salah satunya ialah kita derma, tapi derma jangan yang RM1 di tempat yang pahala pendek, di tempat yang panjang, dan salah satunya diserulah pada semua untuk bersama Syomi, insya-Allah. Ustaz, tadi fasa 1, mungkin fasa 2 dan fasa 3 apa yang akan dibangunkan? Fasa kedua nanti kita dah mula dah untuk kita masukkan fasiliti tambahan. Ini bangunan. Ini bangunanlah yang paling banyak kos dia. Kemudian dari segi perjalanan pendidikan untuk cikgu-cikgu dan sebagainya, itu fasa akhirlah, touch up. Sebelum kita lancarkan, targetnya 3 tahun. Targetnya 3 tahun. Doakan projek ini berjaya, dan harapnya ia sebahagian daripada saham kita lah, Ardi. Ya, Ardi pun ada saham pasal bersama menyokong untuk projek Syomi ni, insya-Allah. Insya-Allah. Dan kod QR telah pun terpapar di kaca TV para penonton. Boleh ambil ruang dan peluang ini untuk sesama kita manfaatkan pagi Jumaat, Ustaz. Betul. Ada pagi rejab ni, mudah-mudahan. Ustaz, akhir sekali apa teruskan seruan menyeru untuk para dermawan kita yang budiman ni untuk terus menyokong projek usaha ini. Jika kita ada menyayangi kepada ahli keluarga, menyayangi diri kita, maka kita akan menyayangi saranan, tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mati anak Adam, dalam hadis terputus amalnya kecuali 3 perkara, salah satunya sedekahun jariah. Jadi harapnya dengan sumbangan, sokongan tuan-tuan, dan jangan lupa kami perlukan doa yang paling mahal pada pagi Jumaat bulan Rejab, bulan suci ini menuju pada bulan Ramadan. Doa agar projek ini, sehingga anak-anak OKU, anak-anak biasa dapat bersama belajar dan dapat pendidikan terbaik. Harapnya itulah saham terbaik juga untuk kita semua, insya-Allah. Insya-Allah. Jom sama-sama kita tunaikan hak anak-anak ni kan, dan mereka pun ada hak juga untuk belajar, untuk hidup, untuk belajar dengan selesa dan sebagainya. Mudah-mudahan tercapai hasrat mereka nanti, insya-Allah, bersama Syomi. Ustaz Fazrul, terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih, Adi. Ada rezeki kita jumpa lagi, Ustaz. Para penonton yang dermawan, yang budiman, jom kita sama-sama menyumbang. Masih tertera di kaca TV anda nombor untuk dihubungi, dan mungkin nak berkomunikasi ataupun mendapatkan maklumat balas, boleh hubungi saja nombor yang tertera. Kita nak berehat sekejap, kembali selepas ini.